insurans untuk director tak boleh tolak cukai. Selalu tak ejen insurans datang dekat engkau, lepas tu dia nak close engkau, dia punya key man polisi, apa sajalah produk yang dia nak close engkau, dia kata benda ni boleh tolak cukai. Okay, stop. Dekat sini kau kena check dulu, adakah betul benda ni boleh tolak cukai ke tak. Dia ada dua situation. Situation yang pertama, kalau kau adalah director sahaja di dalam syarikat tersebut, kau bukan shareholder, apa sahaja insurans polisi yang ejen insurans tu propose dekat kau, semua tu boleh tolak cukai untuk company kau. Alright? Tetapi kalau kau adalah director, dalam masa yang sama kau shareholder juga untuk company tersebut, segala apa polisi pun yang ejen insurans tu nak propose dekat kau, dia kata boleh tolak cukai, berpeluh-peluh lah dia tunjukkan bukti yang klien dia boleh tolak cukai ni, sebenarnya semua tu tak boleh tolak cukai. Sebab dia adalah kau tak boleh jadi shareholder dan director dalam satu-satu company. Sebab dekat sini dia conflict of interest. Sebelum kau nak kena rembat dengan ejen insurans kat luar sana, kau check dulu status kau shareholder tak dalam company, before kau kena lipat. Jadi sekarang ni ceritanya bukan tak boleh tolak cukai, boleh. Kau janganlah jadi shareholder dan director dalam masa yang sama. Kalau tak, sia-sia je company kau bayar berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu, tetapi tak boleh tolak cukai untuk perbelanjaan key man polisi kepada director. Dapat? Kalau kau dapat, kau suka konten aku, follow aku dan tengok video, banyak lagi video tentang cukai seterusnya.